Ni lagi satu homestay yang baru je beroperasi dekat tengah Bandar Melaka. Lokasi dia sangat strategik, sebelah je dengan Jonker Street. Homestay ni jenis apartmen villa yang ada 3 tingkat dan ada 2 villa. Villa unit A dan villa unit B. Dah nama pun tempat baru kan. So kelengkapan pun semuanya baru. Entertainment pun banyak yang menarik tau dekat sini. Ada pool table, hockey table, dart, carom. Macam-macam lah. Yang bawa budak-budak tu confirm happy dekat sini sebab ada playground, ada arcade game, claw machine dan swimming pool. Swimming pool ni pun ada 2 tau. So tak adalah berebut kalau nak mandi kan. Total bilik dekat sini ada 9 bilik dan 12 bilik air. Semuanya queen bed. Tapi kalau nak bilik family yang besar pun ada juga. Dia ada 2 queen bed dan 4 single bed. Ada juga disediakan bilik karaoke dekat tingkat 3. Dekat rooftop ni pula ada ruang kosong yang kau boleh buat BBQ, gathering ataupun birthday party. Memang lengkap dengan peralatan memasak. Ruang parking pun banyak disediakan dekat depan apartmen villa. So orang luar Melaka yang nak datang bercuti dekat Melaka bolehlah save dan share video ni siap-siap. Nama dia Melaka Hideaway Villa dekat Tengkera Melaka. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.